Apa khabar adik-adik semua yang baru masuk alam pekerjaan? Welcome to New World. Untuk korang adik-adik, korang dah terbiasa dengan kehidupan yang disponsor oleh mak bapak korang. Dekat sini permainan korang baru bermula. Mesti korang yang baru kerja tu ada perancangan untuk buat pinjaman. Sama ada rumah, kereta, personal loan, credit card. Jangan seronok dulu sebab inilah bom jangka untuk korang. Korang seronok berhutang, korang seronok buat pinjaman sana sini, tapi korang tak jaga korang punya pembayaran balik. Dan itu game over untuk korang. Sebab pinjaman bukan penyelesaian untuk hidup korang. Nampak mewah dan nampak gah. Itu korang punya sengsara akan datang. Tapi kalau korang bijak menguruskan korang punya kewangan, itu sukses dalam hidup korang. Pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam sultan.